Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Afifi Mufleh. Selamat datang ke channel ini. Terima kasih for those of you yang subscribe aku dah lama, and for those of you yang baru dalam channel aku ni, don't forget to like, share, subscribe channel aku ni untuk support aku grow. Okay, tanpa melengahkan masa pada hari ini aku ada cerita hot yang aku nak sampaikan. Cerita yang pertama ialah tentang asrama blackout. Okay, cerita ni agak creepy dan boleh dikatakan kita akan dapat pengajaran jugalah dalam cerita ni. Okay, so without further ado, let's get right into it. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so cerita dia bermula begini. Waktu ni dalam cerita ni main karakter dia kita bagi nama Alif. Okay, Alif. So by the way, cerita ni dari fiction Shasha ya. So creds to fiction Shasha. Aku ambil story ni dari fiction Shasha. Okay, berbalik semula cerita ni. Kita bagi nama main karakter dia ni Alif. Okay, so pada suatu malam, Alif ni dia seorang student. Dia duduk di asrama. Dan as usual, kalau siapa-siapa yang duduk asrama sekolah agama ke apa ke, mesti waktu maghrib tu wajib solat berjemaah dekat surau. Mesti setiap asrama akan ada surau, dan waktu maghrib tu dekat situlah semua pelajar akan duduk di surau untuk solat berjemaah, baca Yasin, dengar kuliah dan sebagainya lah. Okay, so pada satu malam, waktu ni diorang solat maghrib berjemaah macam biasa. Dan diorang pun waktu ni tengah baca Yasin. Okay, pada waktu maghrib. Tiba-tiba satu asrama blackout. Boom. Satu asrama blackout. Okay, waktu ni semua pelajar program maghrib semua di-cancelkan. Kuliah ke apa ke semua kena cancel. Semua pelajar diminta untuk duduk dalam bilik dorm masing-masing. Okay, so si main character Alif ni, dia pun pergilah naik, pergi ke bilik dorm dia. Bilik dorm si Alif ni macam meriah sikit tau. Bilik dorm Alif ni dia macam ada ramai orang. Bilik dorm dia besar, lepas tu ada lebih kurang 10 orang dalam bilik tu. Termasuk 2 senior. Okay, tapi Alif ni ada kawan rapat. Nama kawan rapat dia ni Fikri. Si Fikri ni tak duduk satu dorm dengan Alif. Si Fikri ni dia duduk dekat dorm atas sekali. Tapi masalahnya dorm dekat atas sekali ni, dekat tingkat atas sekali ada satu dorm je, which is dorm Fikri. Dan dekat dalam dorm Fikri ni pula ada 3 student je dekat dalam dorm Fikri. Sebab asal-asalnya Fikri ni pelajar second intake tau. So asal-asalnya tingkat atas sekali tu memang tak ada student pun duduk dekat situ. Sepatutnya lah tak ada student. Tapi disebabkan Fikri ni second intake, lambat masuk sekolah, so dia adalah pelajar yang berlebihan. So macam semua dorm dah full, dah penuh, so Fikri terpaksa duduk dekat dorm atas sekali. So dorm atas sekali ni untuk student-student intake baru yang tak ada bilik. Faham tak? Yang bilik semua dah penuh. So maksudnya Fikri, kawan baik Alif tu, dia dekat atas sekali bersama 2 orang student intake yang baru. Tapi waktu blackout tu, Fikri tak berani nak tidur dorm dekat atas sekali tu. Dia tak berani nak duduk kat dorm dia. So, and 2 orang lagi student yang duduk dekat atas sekali tu pun decided untuk tidur dorm lain. So Fikri pun decided untuk tidur sama dorm dengan si Alif ni. Okay, so Fikri pun pindah. Dia tidur dorm dengan Alif. Okay, so waktu malam tu semua orang borak-borak macam biasa, and jam 10 semua orang dah start tidur, termasuklah Alif dengan Fikri. Tapi sebelum Alif dengan Fikri ni tidur, diorang tidur sebelah-sebelahan. Si Alif ni dia biasalah budak kan, form 1 kan, dia main bayang-bayang. Faham tak? Kita kecil-kecil kita selalu main bayang-bayang kan. Tahu tak bayang-bayang tu macam kita buat torchlight dekat depan tangan kita, lepas tu kat belakang tu nampak bayang-bayang. Faham tak? Macam sekarang ni aku tak tahu korang nampak ke tak. Macam sekarang ni kan nampak belakang nampak bayang-bayang kepala aku kan. Nampak tak bayang-bayang tangan aku kan?
Kan dulu kan budak-budak dulu kan selalu buat bayang-bayang burung lah, bayang-bayang gajah lah. Aku pun suka juga buat bayang-bayang macam tu. Tapi si Alif ni waktu dia main bayang-bayang tu, dia main bayang-bayang dengan Fikri sambil gelak-gelak kan. Tiba-tiba dia rasa bulu roma naik terus. Tiba-tiba dia dapat rasa bulu roma and dia dapat rasa macam ada benda dekat belakang dia tengah memerhati dia. Macam dia dapat rasa macam ada benda sedang marah dia tau. Sebab dia boleh dengar pernafasan kuat macam dia tengah main bayang-bayang. Lepas tu dia dapat dengar pernafasan kuat dekat belakang telinga dia macam macam ada benda yang marah dia tau. Dia terus macam bagi alasan dekat Fikri, dia cakap, dah lah jom lah tidur, aku ngantuk padahal dia tipu Fikri sebab yalah takkanlah dia nak bagi tahu Fikri apa benda kan. So dia pun tidur. Dia tidur. Fikri pun macam pelik juga, kenapa tiba-tiba nak tidur kan. Tapi Fikri pun okey lah, dengar je lah cakap si Alif tu kan. So Fikri tidur, Alif tidur. Okay. So waktu diorang tidur ni, Alif dia tutup selimut satu kepala sebab dia takut. Dia badan dia menggigil. Dia waktu dia tidur tu pun dia still boleh dapat rasa lagi tau ada benda tu. Lepas tu ada kan macam dalam bilik Alif tu kan ada 2 orang senior kan. So waktu ni semua orang dah tidur tapi 2 orang senior ni masih lagi main-main. Tak tahulah, dua senior ni macam budak-budak sikit. Dia main, diorang dua ni main kejar-kejar dalam bilik dorm tu. Diorang dua main kejar-kejar, main lari-lari, main kejar-kejar. Lepas tu sampailah terkeluar bilik dorm. Diorang dua kejar-kejar sampai terkeluar bilik dorm. Waktu diorang dua terkeluar bilik dorm tu, salah seorang daripada senior dia tu macam terlanggar something. Macam ibarat main lari, lepas tu terlanggar tiang. Terlanggar tiang. Tapi yang senior ni waktu terlanggar tiang tu, dia nampak dia tak nampak apa-apa. Dia tak nampak apa-apa yang langgar dia tu, faham tak? Sebab gelap sangat. Tapi dia memang tak nampak apa-apa yang langgar dia tu. Dia macam ibarat dia langgar tiang yang invisible. Ibarat macam tu. So waktu dia langgar tu, dia macam pelik. Dia macam terpaku sikit macam, aku langgar apa ni kan? Tak ada apa-apa pun. Lepas tu, dia dah rasa tak sedar hati, dia dah rasa takut. Dia pun cepat-cepat bagi tahu senior yang lagi satu tu, kawan dia tu cakap, jom tidur. Dia cepat-cepat panjat katil. Dia tidur kat katil atas double decker kan. Panjat atas katil double decker tu. Lepas tu dia cepat-cepat tutup dengan selimut dia. Dia tutup dengan selimut dia tu. Lepas tu dia menggigil-gigil lah, takut kan. Lepas tu tidur. Waktu tidur tu, tepat jam pukul 2, member yang senior yang kena langgar dengan tiang tu tiba-tiba kena rasuk. Tiba-tiba dia kena histeria. Dia kena histeria gila. Lepas tu semua orang senior yang lagi satu tu cepat-cepat bangunkan semua orang, kejut semua orang, cakap dia kejut termasuk dengan Alif lah, Alif dengan Fikri. Dia kejut-kejut kan, dia cakap tolong jom kita ramai-ramai baca Yasin, tolong si Khairi ni yang kena rasuk tu, Khairi lah senior dia kan. Jom. Diorang pun semua dalam keadaan mamai-mamai, diorang pun semua duduk. Khairi waktu ni duduk dekat, Khairi tengah duduk dekat lantai tengah dorm. So diorang semua duduk bersila dalam circle tau, mengelilingi Khairi. So maksudnya Khairi kat tengah, yang lain semua duduk dalam circle lah, mengelilingi Khairi kan. Dan semua orang baca Yasin. Termasuklah Alif. Dia lambat sikit nak join sebab Alif time tu dia baru bangun. Dia orang terakhir bangun tidur, and dia still ngantuk-ngantuk mamai-mamai lagi. So dia pun ambil lah Yasin dalam keadaan mamai-mamai kan. So and dia duduk tu macam ke belakang sikit lah. Dia paling belakang sekali lah dia duduk kan, sebab dia orang terakhir. Waktu semua tengah baca Yasin tu, si Khairi yang kena rasuk tadi tu, dia macam, cara dia kena rasuk tu, kena histeria tu disturbing sangat. Sebab cara dia kena rasuk tu, dia macam mula-mula dia gelak sikit-sikit. Dia macam hihihi macam tu tau. Mula-mula dia macam gelak-gelak, macam pandang semua orang macam hihihi, as if macam baca Yasin tu tak ada effect tau. Lepas tu dia mula macam nangis. Dia nangis dia nangis macam budak-budak, macam macam tu. Nangis macam budak-budak. Dia macam menganjing tau. Mood dia berubah-berubah. Sekejap dia nangis, sekejap dia gelak, sekejap dia marah, macam diam. Dia mood swing. Lepas tu
Si Alif ni time tengah baca Yasin tu, biasalah Alif time tu memang Alif tengah ngantuk gila lah. So dia baca dalam keadaan mamai-mamai. So bila dia baca dalam keadaan mamai tu, dia macam tersalah-salah lah dia punya tajwid tu kan. Dia macam baca tersalah-salah. Lepas tu bila dia baca tersalah-salah tu, si Khairi yang kena rasuk tu terus pandang dia. Macam Alif kat situ, Khairi macam, mula-mula Khairi dia macam nangis tau, macam takut. Lepas tu dia dengar si Alif ni macam baca salah-salah. Dia terus pandang Alif. Dia pandang Alif, mata senyum, muka senyum tu macam tu. Dia pandang Alif. Alif nampak Khairi, diorang buat eye contact. Alif time tu seram gila. Alif takut, Alif macam shaking tau. Lepas tu Khairi dia tunjuk Alif macam ni. Dia tunjuk sambil senyum macam. Sudah. Si Alif bila nampak Khairi senyum macam tu, si Alif tu terus abaikan. And dia betul-betul time tu dia terus hilang ngantuk gila. Jantung dia berdebar-debar, dia dah start berpeluh. Lepas tu dia baca. Dia fokus betul-betul dia baca untuk supaya tak salah tajwid kan. Tu lama tau Khairi tu tunjuk senyum-senyum dekat Alif. Sama Khairi tunjuk. Lepas tu dah lama-lama sikit, tiba-tiba Khairi macam dalam keadaan histeria tu, dia macam takut-takut. Dia macam jerit takut. Wah! Macam as if dia nampak something tau belakang Alif. Dia nampak macam ada something dekat belakang Alif. Lepas tu dia tunjuk belakang Alif. Dia takut, dia jerit sambil tunjuk belakang Alif kan. Lepas tu waktu tu semua orang tak nampak tau belakang Alif tu ada apa, sebab tengah blackout kan. Lepas tu waktu ni semua orang macam cuba nak bagi si Khairi ni relax tau, macam nak redakan suasana, macam Khairi relax macam tu lah kan, nak tenangkan Khairi. Lepas tu Khairi jerit-jerit je tunjuk kat belakang Alif kan, cakap apa tu. Lepas tu semua orang tak nampak apa-apa lah. Semua orang macam tak ada apa-apa pun, tak ada apa. Lepas tu si Khairi ni jerit. Waktu ni Khairi macam dia dah sedar tau. Dia macam dah tak kena rasuk tau. So macam tiba-tiba je dia macam takut jerit. Dia jerit macam takut, macam apa tu kat belakang Alif. Lepas tu bila si Alif ni dia pandang belakang, dia nampak mula-mula dia nampak baju kemeja tengah gantung. Dia nampak baju dia sendirilah, baju kemeja yang tengah gantung. Tapi bila dia fokus tengok belakang tu, dia nampak ada rambut panjang sampai ke lantai. Waktu tu Alif terus lari. Bila Alif lari keluar je, semua orang lari keluar juga. Semua orang lari keluar pergi surau, panggil ustaz, masuk pusat Islam. Ustaz betul-betul merawat keadaan. Bangun pagi esokkan harinya, pergi ke sekolah. Semua orang dalam dom tu semua badan lebam-lebam. Semua. Ada lebam kat sini. Ada yang sampai kuku tercabut. Ada yang sampai kulit siku ni terkoyak. Tapi Alif seorang je tak ada apa-apa cedera. Dia seorang je selamat. Pelik kan? Bila dia tengok dekat cermin, memang tak ada apa-apa kesan lebam ke apa ke, tak ada cedera ke apa, memang tak ada. Dia clean. Wallahualam. Tapi dia syak lah. Dia syak punca satu dom tu kena kacau, dan punca Khairi tu kena rasuk sebab dia start main bayang-bayang. Sebab dia ingat lagi petua daripada ibu dia. Kata kalau main bayang-bayang waktu malam kan, ibarat macam kita memanggil dia tau. Memanggil benda tu lah, memanggil jin. Ibarat macam kita memanggil jin. So pengajaran dalam story ni, please jangan main bayang-bayang ya. Jangan buat benda-benda macam tu, sebab tak elok. Aku tahu ramai budak suka buat benda tu. Aku mengaku aku pun selalu buat benda tu time budak-budak. Tapi sebenarnya
benda tu bahaya. Benda tu sebenarnya kita memanggil jin. Especially dekat asrama kan, bangun asrama dah lah keras kan. Lepas tu kita pula duk main benda tu, lagilah benda tu suka. So yeah, that is all for today. Thank you so much for watching, guys. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. For those of you yang ada cerita seram yang korang nak share kat aku, korang boleh cerita DM aku dekat IG aku @mr.musleh. Okay, korang boleh DM and cerita pengalaman korang, and kalau cerita korang menarik, aku akan publish dekat YouTube. Okay, I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.